mempersembahkan drama raya bersiri Best FM Jejak Nur Kasih. Kemaafan terbaik dibintangi penyampai-penyampai Best FM dan diarahkan oleh Fira Idrus, khas daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Dengarkan secara eksklusif hanya di Best FM Suara Dunia Baharu. Selamat malam semua. Thank you guys buat stay lagi dalam Best FM Suara Dunia Baharu. Dan selamat Hari Raya. Yang tengah drive tu hati-hati, okey? Kalau rasa mengantuk, apa kata berhenti dulu dekat R&R, cuci muka, kena kopi. Lepas tu boleh balik sambung perjalanan. Biar lambat asalkan selamat. Yang penting kat Best FM ni kita sentiasa mainkan. Mak, turunlah dari kursi tu. Ucu tu asyik main phone je. Kerja tak jalan. Alah Angah, jangan cepat judge. Yang paling jarang tolong tu suami Angah sendiri kot. Setahun sekali balik kampung, tu pun tak show up. Kau ni memang cik pasal dah lah, cukup. Ini kan malam raya, bukan untuk kita bergaduh. Tak apa, mak dah biasa buat sendiri. Anak-anak balik, itu saja dah buat mak rasa hidup ni masih ada makna. Apa yang bingit sangat ni? Bunyi dah macam sidang parlimen. Bi, tengoklah budak Gen Z ni. Esok suruh dia telan game tu. Rendang Angah buat ni bukan untuk diorang yang asyik main phone je ni tau. Amboi Angah, sedap je nak mengata mulut tu. Rendang ni bukannya senjata psikologi. Semua ni udah yang masak tau. Angah tu macam Ahmad Nisfu je. Suruh itu, suruh ini. Angah, bawa apa ni? Macam hangit je. Ya Allah, ayam aku. Itulah. Emosi lagi. Kan dah mendapat? Amboi, sedapnya mengata baby abang Angah ya. Mak, kenapa ni? Dulu, rumah ni bising macam ni juga. Tapi sekarang, bisingnya ada. Suaranya yang tak lengkap. Alamak, orang yang tak pernah ingat kita, tak payahlah simpan dalam hati. Move on je. Cu, kau nak tahu tak? Ada luka yang tak boleh move on. Tapi, kau boleh peluk, kau boleh maafkan. Mak! Oh, Mak! Ni lah anak kesayangan Mak ni video call. Mak, cuba Mak rasa ayam masak merah ni. Ada rasa hangit tak? Cakap je hangit, Mak. Mak, angkatlah call tu dulu. Kan Abang Zola tu merajuk pula. Assalamualaikum, Along. Along dah dekat mana tu? Waalaikumsalam, Mak. Ya Allah. Along dah on the way ni, Mak. Raya tanpa Mak ni, Mak. Rasa kosong, Mak. Mak doakan Along dengan family Along sampai-sampai tau. Tak sabar Along rasa nak jumpa Mak yang paling kuat bebel ni. Amboi, sempat mengata Mak ya? Iyalah, kamu hati-hati bawa kereta tu. Biar lambat asal selamat. Mak tunggu kamu esok pagi ya. Assalamualaikum. Jo, aku takut tak semua pintu sudi dibuka semula. Mat, kau datang bukan untuk dimaafkan, Mat. Kau datang untuk tanggungjawab. Kalau hari ni kau undur semua hidup, Mat. Kalau luka itu perlu berdarah sekali lagi, biarlah. Asalkan mereka tahu aku datang sebagai ayah, bukan sebagai orang yang lari. Angah, udah? Anak-anak Mak, cepat siap. Kejap lagi Alung sampai. Okey, jap Mak. Ucu dah nak habis game dah ni. Okey, Mak. Acik dah siap. Tara, rendang is ready. Sayang, cepatlah pakaikan samping B ni. Kejaplah Bi. Sayang lupalah nak ke kiri dulu ke kanan Angah ni, buat malu keturunan kita je. Pakai samping pun tak reti. Pakai gaya elok sikit kat abang Angah tu. Apa lagi tu udah? Angah, cepat duduk sini. Kejap lagi Alung sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak! Acik, kau kenapa jerit-jerit ni? Wah, Alung dah sampai ke? Mana anak Mak ni? Abang? Abang? Apa bising-bising ni? Siapa tu, Mak? Leah, Abang, kenapa sekarang? Ayah?
Nak apa? Nak buka balik semua luka-luka yang kami jahit bertahun-tahun? Cukuplah. Tolong pergi. Sayang, kenapa jerit-jerit macam ni? Tak malu ke dengan adik-adik? Malu? Siapa yang patut malu sekarang ni? Angah, dah, sabar. Apa korang ni bising-bising pergi raya? Let Ayah datang bukan untuk dibela. Ayah datang untuk mengaku ayah lah punca semua letak ni. Kalau kehadiran aku menyakitkan, aku sanggup menanggungnya. Tapi tolong, jangan nafikan aku sebagai ayah. Walaupun sesaat. Ya. Saya masuk lah dulu. Assalamualaikum, Mak. Along balik ni. Amboi, meriahnya. Semua tunggu Along ke ni? Along, Kau buat apa kat sini? Sejak kau pergi, kau tahu tak? Hidup kita orang ni ibarat tanpa ayah. Kau jangan datang jumpa aku nak bawa maaf kau bila semuanya dah rosak, kau tahu tak? Long, rosak itu bukan rumah. Rosak itu hati. Dan hati walau hancur masih boleh sambung kalau ada keikhlasan. Berilah ayah ruang untuk menebus. Tebus? Tebus kau cakap? Senang sesenang itu kau cakap? Yang menanggung aku, mak, adik-adik semua yang tanggung. Kau faham tak? Mungkin kau lupa, tapi aku takkan lupa. Aku takkan pernah lupa. Cepat Leha, keluarkanlah semua duit kau. Kau tahu tak aku nak duit. Aku nak duit. Saya tak ada duit, bang. Duit ni untuk perbelanjaan anak-anak dekat asrama. Kau ni dengan aku pun nak berkira ke? Ayah, sudah. Kesiankanlah dengan mak ayah. Oh, kau nak tunjuk hero Ha? Nak tunjuk hero? Ayah, tolong. Sakit. Sakit ayah. Sudah, bang. Jangan sakitkan anak saya. Along tak salah. Nah, abang ambil ni. Pergi dari sini. Jangan kacau kami lagi. Ha, ada pun duit. Dengan laki sendiri pun nak berkira. Aku dengan adik-beradik aku membesar tanpa ayah, kau tahu tak? Kita orang yang tanggung semuanya. Kau tahu rasa tidur dengan takut? Kau tahu tak rasa malu bila orang tanya ayah kau mana? Mana kau time kita perlukan kau? Kau hilang! Along, cukuplah Along, cukup. Long, seburuk mana pun ayah, dia tetap darah daging kita. Darah yang tak pernah hadir bila kami perlukan. Itu yang kau maksudkan darah. Mak yang jadi ayah kami tau. Sayang, kan Bi dah cakap. Jangan jerit-jerit macam ni. Malu jiran kita dengar nanti. Abang, naiklah dulu bang. Walaupun luka ini sudah berparut, tapi Leha tahu bang, parut ni dah lama makin pudar bang. Mak, Along tak nak tengok muka dia kat sini, Mak. Kau pergilah. Kau pergi dari sini. Long, dengan ayah sekali ni je. Dulu ayah pergi kerana ego. Hari ni ayah datang kerana insaf. Dulu ayah fikir lelaki tu kuat bila dia lari dari masalah. Hari ni ayah tahu lelaki tu hanya bernilai bila dia kembali menanggung akibat. Ayah tak minta dimaafkan segera.
Ayah cuma minta satu je. Jangan biar kebencian menjadikan kamu orang yang ayah dulu. Kalau ayah perlu pergi untuk kamu sembuh, ayah pergi. Tapi kali ini ayah pergi dengan doa, bukan dengan marah. Along, Mak tak pernah ajar kamu simpan benci, nak. Hormat orang tua. Hormatlah walaupun luka tu besar, Long. Mak. Mak janganlah macam ni, Mak. Kami minta maaf. Ayah, jomlah naik. Angah bawakan air. Macam ni lah isteri B. Dah lah cantik. Pemaaf pula tu. Jangan lupa buatkan air B sekali, okey? Amboi abang Ngah. Pandai bodak isteri. Dah lalang tu bolehlah buat air untuk semua sekali Ngah. Kau kan cantik sangat. Ucu, sini salam ayah dulu. Walaupun Ucu tak kenal ayah sebab masa tu Ucu baby lagi. Tapi inilah ayah Ucu. Sini salam, nak. Oh, hai ayah. Tapi duit raya jangan lupa tau. Besar dah anak-anak ayah ni. Best FM, suara dunia baharu. Selamat Hari Raya guys. Sedihnya Mel tak dapat balik kampung sebab temankan you all hari ni. Tapi tak apalah kan. Demi you all kita akan mainkan lagu-lagu yang best. Tapi tradisi kita pagi-pagi raya ni biasalah, lepas balik solat raya, lepas tu makan-makan, dan yang paling penting ialah bermaaf-maafan bersama dengan keluarga kan. Mesti banyak salah kan. Dah standby belum tisu? Yelah kan, kita ni sebagai manusia tak pernah lari daripada buat kesilapan. Kadang-kadang kita tak sedar kan. So inilah Long, sini dengan Mak. Mak, tolonglah Mak. Tolong jangan paksa Long, Mak. Mak tak pernah paksa Long. Cuma kali ni je, Long. Tolonglah. Mak nak raya kali ni lebih bermakna buat kita semua. Apa pun, ayah tetap ayah Long. Ayah, Along tak janji. Along tak janji Along boleh lupa apa yang ayah dah buat. Tapi Along penat ya. Along penat hidup dengan marah ni. Along nak lepaskan. Walaupun peritnya, masih lagi Along rasa. Terima kasih, Long. Hari ini ayah belajar. Kemaafan bukan hadiah untuk orang yang bersalah, tapi pembebasan untuk hati yang terluka. Ayah akan menebus, bukan dengan kata, tetapi dengan sisa hidup ayah. Mak, cepatlah. Ucu dah lapar ni. Yalah. Abang, Along, jom naik. Kesian semua tak makan lagi. Jo, buat apa terjegat kat situ? Jomlah naik atas. Tak apalah Leha. Aku nak balik. Banyak lagi rumah yang aku nak kena singgah ni. Aku pun dah tunaikan hajat aku. Nak satukan korang semula. Apa pula balik? Jomlah raya sekali. Dek kerana kau ni lah kami bersatu kembali. Jomlah naik, Jo. Kau nak raya dengan siapa kalau bukan dengan aku? Jo, kau bukan saja sahabat. Kau juga dah macam keluarga kami sendiri. Kau saksi segalanya. Terima kasih, Mat. Leha. Jom naik. Perut aku pun dah berbunyi ni. Hebat pemandangan di hari raya ini. Tua muda wajah berseri-seri. Jom semua makan. Sebelum bini saya ni sambung main bebel kejap lagi. Amboi B, orang kata sayang ke tu? Taklah sayang. Bi cakap sayang bini cantik. Baik pula tu. Alah, bini kan. Malulah sayang. Nak hutang Ucu dengar. Jomlah cepat makan. Silalah makan. Rasa air tangga uda yang paling sedap sekali. Yang hangus sikit tu Angah yang masak. Tak tahulah rasa apa. B, tengok uda ni. Tak apalah sayang. Apa sayang masak, semuanya sedap. Thank you, B. Duit raya jangan lupa. Nanti viral pula suami tak kasih duit raya. Tak habis lagi ke? Dah cepatlah baca doa. Kejap. Mana anak-anak dan bini kamu, Long? Alamak. Along lupa lah, Mak. Untung kau, Mat. Ada keluarga bahagia macam ni.
Entah bila aku dapat rasa. Lagu-lagu Raya Best hanya kat Best FM, Suara Dunia Baharu. Thank you guys sebab still lagi bersama dengan saya Mel Ismail sampai 2 petang nanti insyaAllah. Dan selamat Assalamualaikum. Leha. Oi Leha. Waalaikumsalam. Kak Enam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Leha. Amboi. Meriah rumah kau hari ni. Tapi tadi aku dengar orang jerit-jerit. Kenapa Leha? Tadi? Tak ada apa-apalah. Biasalah. Keluarga lama tak berkumpul. Ya ke? Bukan keluarga kau memang banyak masalah ke? Hai Kak Nam. Takkan pagi raya pun nak membawang? Lama. Patutlah kecoh tadi. Mana kau hilang selama ni? Dah taubat ke ni? Namira, wanita bersuara emas. Abang Jo. Johan di hatiku. Sihat Namira. Lama lah tak jumpa. Ada ulat bulu dah naik daun. Dah, buat apa borak kat depan ni? Jom masuk beraya. Along, cepat panggil anak bini kamu tu. Ya, Mak. Kejap. Sayang. Bangunlah. Dah sampai ni ah. Ramai dah tunggu tu. Dah sampai ke yang? Adik, abang, kakak, jom bangun. Kita masuk rumah Tok. Nak raya. Masya Allah, penuh rumah mak hari ni. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak ayah. Sebab bagi ayah peluang kedua. Dah lah ya. Kita mula semula. Sebagai satu keluarga. Semua cepatlah datang sini. Udah nak ambil gambar ni. Dia, cepatlah dia. 1, 2, 3, senyum. Ada luka yang takkan pernah hilang. Tapi ada hati yang memilih untuk tidak lagi berdarah. Dan disitulah kemaafan menjadi lebih berharga daripada segalanya. Lek ayah, nikah sama Gen Z. Slay.